Baik-baik apa-apa kita hubungilah. Okey. Mat. Moga-moga sihat walafiat. Sihat paling penting. Kirim salam kepada orang kampung ya. Pak Imam, dan saya nak ambil kesempatan ini nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya Haji Aidil Adha semua sihat-sihat ya. Jarang ngapuroh singakai. Belilaan kita. Apa cenang As-Solihin. As-Solihin. Ini apa Pak Imam? Pak Imam. Pada 7 ban 3. Ini salam sejahtera kabar petang ni bersama ahli majlis kita saudara Tuan Masudi. Masudi bersama saudara Ahmad dan juga Pak Imam kita ya. Saudara Harun datang sampai ke Parit 7 ban 3 Surau As-Solihin ya. Surau As-Solihin sebelum ini pernah mereka memohon untuk meminta sumbangan sedikit meja dan kerusi, 5 meja dan 30 kerusi. 20 kerusi untuk karya-karya surau As-Solihin ini untuk mereka buat aktiviti dan sebagainya. Jadi saya telah luluskan, memandangkan ada keperluan dan sebagainya, saya telah luluskan dan atas bantuan Masudi ini kita seraraskan hari ini kita sampaikan. Masih kurang 1 meja. Kita hutang 1 meja lah. Dia dah cakap dah. Kita hutang hutang dulu sebab di store di kedai pun habis stok. Jadi kurang sici. Nanti kita akan hantar balik lah. Di Sekincang kita cuba bantu sedaya upaya komuniti masyarakat Melayu, masyarakat India, Cina. Kita bantu semualah kalau boleh. Ada kemampuan tanya Ahmad, kita tak ada pilih kasih. Ini semangat, inilah Sekincang, kita keluarga besar Sekincang dan kita Selangor maju bersama ya. Alright, Malaysia, badan ni kita boleh.